Tengok guys, ranking kita sudah jatuh guys, 121. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapakah yang bersalah dalam soal ini? Mak bapak kau yang bersalah. Apa nak jadi dengan bola sepak Malaysia ni guys? Tiap-tiap hari aku cover news Malaysia. Tiap-tiap hari aku kena sampaikan berita yang sedih. Berita yang tak best. Okay, so kali ni kita dapat informasi yang mana Malaysia, tim bola sepak Malaysia lelaki dah jatuh ranking. Lagi-lagi seorang pakcik Malaysia alias Mang Afta tampak sewot setengah mati teman-teman ketika membahas ranking timnas Malaysia yang terus merosot. Nada bicaranya naik turun seperti biasa ya, penuh keluhan, seolah-olah tak habis pikir bagaimana tim kebangsaan bisa terjun bebas tanpa rem. Kritik demi kritik ia lontarkan teman-teman. Namun yang bikin saya geleng-geleng kepala, di detik-detik akhir video emosinya justru berubah arah. Alih-alih menutup dengan evaluasi, ia malah menyempatkan diri menertawakan timnas Indonesia. Tawa itu terdengar seperti dipaksakan, seperti upaya menutupi kekecewaan sendiri. Dan di saat ranking negaranya jatuh, Indonesia tetap dijadikan bahan ejekan. Tengok guys, ranking kita sudah jatuh guys, 121. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapakah yang bersalah dalam soal ini? Mak bapak kau yang bersalah. Sebab aku tak ada duit, aku pinjam wang. Aku pinjam kat Bengali. Tengok, anak dah 5. Hutang makin tambah. Ini semua salah mak bapak kau yang bersalah. Nasib baik kat atas lagi dekat negara jiran. Kat bawah, nyanyi guys. Okey guys, adios. Sedih. Seperti dijangka, selepas FIFA mengisytiharkan Malaysia kalah 0-3 dalam 3 perlawanan persahabatan tahun ini, ranking Harimau Melaya pun jatuh. Daripada tangga 116 dunia, ranking terbaru Harimau Melaya hari ini adalah tangga ke-121 dunia, iaitu jatuh 5 anak tangga. Selepas diisytiharkan kalah 0-3 kepada Cape Verde, Singapura dan juga Palestin, Malaysia kini hanya mengumpul 1145.89 mata, iaitu kehilangan 22 mata berbanding 1168 mata ketika di tangga 116 sebelum ni. Bagaimanapun, Malaysia masih satu tangga di atas Indonesia yang menduduki tangga ke-122 dunia. Cape Verde yang layak ke Piala Dunia kini di tangga ke-68 dunia. Singapura yang tewas 1-2 kepada Malaysia naik 3 anak tangga ke tangga 148 dunia, manakala Palestin yang tewas 0-1 kepada Malaysia di Johor Bahru naik 1 anak tangga ke tangga ke-95 dunia. Penurunan 5 anak tangga Harimau Melaya ini sudah dijangka selepas dipotong mata dan keputusan 3 perlawanan antarabangsa tahun ini diterbalikkan. Apa nak jadi dengan bola sepak Malaysia ni guys? Tiap-tiap hari aku cover news Malaysia. Tiap-tiap hari aku kena sampaikan berita yang sedih. Berita yang tak best. Okay, so kali ni kita dapat informasi yang mana Malaysia, tim bola sepak Malaysia lelaki dah jatuh ranking. Elok-elok duduk dekat 117. Sekarang dekat ranking 121. Jatuh 5 anak tangga. Jom kita sembang sikit pasal kejatuhan Malaysia ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So mungkin ada yang pelik, kenapalah tiba-tiba jatuh? Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa. Kalau korang tak tengok video Wibro yang minggu lepas ataupun korang terlepas news ni, sebenarnya FIFA dah pun punish Malaysia terhadap 3 game friendly tau. Okay, korang boleh tengok. Ada game lawan Palestin, ada game lawan Singapura. Okay, so keputusan yang sepatutnya satu sama
2-1, 1-0 telah pun ditukarkan kepada kesemuanya kalah 0-3. Kita kena ingat perlawanan-perlawanan friendly ni pun memberi point untuk Malaysia. Sebab itulah Malaysia boleh naik ranking walaupun tak adalah main kualifikasi Piala Dunia ronda 4, ronda 3, tak ada. Kita banyak main friendly tapi kita berjaya menang dengan tim-tim yang boleh tahan hebat lah, macam Palestin kan. So disebabkan keputusan menang dan juga seri tu dah pun ditukarkan kepada keputusan kalah kena bantai 3-0, sebab itulah affect our football's ranking. Sebab itulah sekarang Malaysia dah pun jatuh ke tangga 121. Yang aku rasa kelakar bila tengok Malaysia jatuh dekat 121 ni, cuba korang teka siapa berada dekat 122. Indonesia. Malaysia dengan Indonesia ni memang tak boleh terpisah. Memang adik-beradik, memang berjiran. Macam MU dengan Liverpool lah dekat EPL season ni. Kalau yang itu dekat atas, yang itu dekat bawah sikit. Memang tak boleh jauh, tak boleh jauh. Malaysia cuba untuk menjarakkan. Sebelum ni dah jauh sikit lah, 117. Tiba-tiba dekat balik Malaysia dengan Indonesia. Okay? Tapi sejujurnya, ini bukan pengakhirannya lah aku rasa. Aku rasa kita akan jatuh bawah lagi. Imagine kalau kita punya game-game Asian Cup qualifier pun dijatuhkan hukuman, berapa banyak ranking yang kita akan jatuh lagi. So korang bersedia je lah, brace for the impact, guys. Lepas tu semalam FAM ada buat satu mesyuarat lah untuk menjawab pasal situasi FIFA ni, dan sejujurnya aku sangat-sangat tak suka jawapan diorang ni. Okey, jawapan yang sangat sambil lewa. Ada tu siap gelak lagi, ketawa lagi. Macam tak malu ke korang ni? Untuk kes Dato' Azman, kita sekali lagi seulang, kita akan bawa kepada, rujuk beliau kepada Disciplinary Committee, dan juga kita juga nak maklumkan, saya juga nak maklumkan, selain daripada saranan daripada jawatan kuasa ini, kita rujuk Dato' Azman ke DB. Dato' Azman juga kita telah terima email daripada FIFA bahawa Dato' Azman FIFA sendiri akan menjalankan penyiasatannya sendiri terhadap Sekjen. Jadi ada dua kat situ lah. Jadi itu saja maklumat yang ini, dan semua ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Exco pada pagi ni. Breaking news, Harimau Melaya jatuh ranking FIFA. Apa benda ni weh? Baru saja keluar update dari FAM. Malaysia turun 5 anak tangga dari kedudukan 116 kepada 121 di dunia. Mungkin takkan kena kecam kot kerana masih lagi satu tempat di atas Indonesia. Ini berikutan hukuman 3 game friendly yang diisytiharkan kalah oleh FIFA setelah Harimau Melaya didapati bersalah menggunakan player yang tak sah. Orang cakap ini baru saja permulaan masalah kita. Sedih guys, bayangkan hanya beberapa bulan lepas kita semua positif dengan perkembangan revolusi Harimau Melaya. Apatah lagi rekod tanpa kalah Peter Klemovski. Tapi sekarang pening daripada meraihkan gol di atas padang sampai fans stres benda yang bukan-bukan di luar kawalan kita. Satu persatu hal keluar, pecat inilah, pecat itulah, sampai siasatan jawatan kuasa bebas tak boleh cari penyelesaian. Bayangkan yang terkini FAM kena buat polis report pula, dan pihak penaja mungkin akan tarik diri bekerjasama dengan FAM selepas keputusan khas. Ada lagi, aku baru tahu FAM juga dihukum oleh AFC lebih dari RM50,000 pasal lambat 1 minit lebih memulakan game serta gagal mendapatkan Faizal Halim masuk press conference. Gila stres bro. Sekarang cuma haraplah yang keputusan khas tu ada manis-manis sikit demi fans Harimau Melaya yang masih lagi setia dan sayang kepada pasukan kebangsaan. Di update ranking FIFA terbaru, posisi timnas Indonesia dan Malaysia masih berdekatan teman-teman. Ya, Indonesia sekarang ada di peringkat 122 dunia. Poinnya relatif stabil karena ya gimana ya, nggak banyak laga besar yang ngubah posisi. Sementara itu Malaysia ada di peringkat 121, tapi kondisinya lagi jadi sorotan. Ranking mereka turun cukup terasa gara-gara pengurangan poin akibat sanksi FIFA soal masalah naturalisasi pemain. Beberapa pertandingan mereka bahkan sampai dinyatakan kalah 3-0. Jadi poinnya ikut kepotong gitu, merosot. Ya walaupun secara angka Malaysia masih sedikit di atas Indonesia, situasinya jelas
lagi nggak baik-baik aja, ya nggak? Makanya ranking ini jadi bahan ribut dan sindiran di media sosial. Tapi saya sih berharap semoga hanya sekadar di media sosial saja ya, jangan sampai ya ketika bertemu nanti aduh terjadi yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi cukup di media sosial aja, anggap saja sedikit hiburan, tapi ditambahkan dengan informasi juga, jangan hiburan saja. Oke, itu saja dulu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.